Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya akhirnya alhamdulillah Maizara sampai dekat one of the best place untuk winter dekat Rusia. Apa dia? Tasik Baikal, Frozen Lake Baikal. Jadi sekarang kita sampai. Suhu hari ni cerah, tidak berangin. Yang penting tidak berangin. Kita masih lagi minus 15. Sebab kami dah kena minus 30. Jadi sekarang boleh buka glove. Jadi kita sedang dekat Shaman Rock yang ni kat sini. So kita adalah towards the end of tour kita. Ini adalah hari yang ke-8 dalam tour kita. Sorry, hari ke-9 dan hari ke-7 dalam tour kita. Jadi memang menarik sangat tempat ni. This is one of the highlights untuk tour Trans-Siberia Frozen Lake Baikal kita. Jadi saya akan tengok tasik dia. Tasik dia membeku. Tasik ni boleh hingga kedalaman ni. Ini adalah kawasan paling dalam sekali dalam Tasik Baikal. Iaitu Tasik Baikal sejauh kira-kira 700 1/3 saiz Sabah. Jadi yang lagi satu menarik, kedalaman dia boleh sehingga 400 meter. 400 meter. Paling dalam sekali ada 1.6 meter. 1.6 kilometer ke bawah. Sangat dalam. Dia ni macam laut sebenarnya. Jadi saya akan switch tengok. Dan beku ni sebenarnya sehingga boleh sampai 2 meter. Tapi dalam dia masih ada air. Jadi saya akan switch balik untuk tengok. Dia nak pergi boleh kalau isi dalam kelas. Kita ambil gambar semua. Kering. So okay, kita sedang live. Ini adalah panggil Trekals. Kenderaan ini adalah kenderaan Trekals, jeep daripada Russian ni dulu. Jadi besar, gedabak dia punya tayar. Tengok ni. Tu dia datang buat tu. Wow, hebat kan? Tadi kita naik ni 3. Dan ini special untuk trip kita ni. Kenapa? Sebab dalam aktiviti ni kita ada 5 jam dekat atas tasik ni. Kita tidak ada tandas. So apa dia offer adalah kita order portable toilet. So kita punya group boleh pakai, senang sikit. So ini dia. So kita semua pakai crampon kat sini. Sedap sikit jalan, confident sikit atas air batu. Kalau tidak kita takut. Shelly, macam mana? Okey tak? Ada grip tak? Macam tak ada grip. Dalam beg saya ada. Kejap saya bagi. Saya punya ada, kejap. Ada grip. Tapi dia rasa better grip. Kenapa dia takut? Dia memang takut. Dia pergi mana-mana. Okey Shelly, okey. Ada basikal semua kat sini. Domo basikal. Ruby, buat apa tu? Kita tengah live kat Maizara. Ruby sedang buat apa? Ni fotografer dia, Marni. Ini Aida dengan Puan Sap. Ini semua pioneer Maizara. Kita live dekat Maizara sekarang, live. Kita live. Jangan lupa join Maizara punya next trip Trans-Siberia Lake Baikal. Tak menyesal. So, kita live kat Maizara punya Facebook. Cakap. Welcome to So awak Island. Awak tengah buat apa? Berehat? Saya tengah Enjoy. menikmati feeling power. Jadi pengalaman naik trekol tu macam mana? Tu. Exciting.
Lain dari yang lain. Okay. Tapi hari ni cuaca macam tak sejuk sangat kan? Tak. Very sunny. Yeah, this is so nice for Malaysian. Not so cold. Jadi selamat datang kepada semua yang baru tengok live dekat Facebook Maizara. Kita sedang live dekat Auckland Island. So island ni dikatakan antara island yang paling cantik untuk tengok because dia ada beberapa elemen tourism dia, iaitu tasik yang kawasan paling dalam adalah di sini. Dan kemudian you dapat buat the trekol punya experience, iaitu jeep ni. Jeep yang tayar dia besar. Tengok kakak tu. Tengok berapa besarnya jeep dia. Ji, cakap sikit ni, kita tengah live dekat Maizara. Hello. Kita dekat Tasik Mecca ni baru pun stop. Ni baru pun stop, tengok view dia cantik. Nanti kita nak pergi lunch dekat atas Frozen Lake. Picnic lunch. Picnic lunch. So, nanti next year ada lagi trip ni. Jom. Siapa yang tengok tu kita teaser dulu Tak semua orang tengah bergembira bergambar ni. Jom kita set dia orang. Ji, set dia nak ambil gambar belakang trekol ni kat sini. Ada. Jom, group foto. Ini dua orang ni. Guys, kita tengah live dekat Maizara. Tengok gaya you bergambar. So macam mana, cakap sikit pasal pengalaman ni? Memang best sangat. You all kena pergi ke Maizara travel and tours. 14 Mac 2027. 14 Mac is my birthday. So you come again? Okay. Yeah. I know. Dapat tak ambil gambar anjing tadi? Aduh. Saya ada glove lagi satu. Curinya glove ai. Dia tak boleh menjuntai kan, dia cakap dia suka benda menjuntai. Guide dah cakap benda-benda juntai dia kat dia punya barang. Lepas tu, tapi ambil balik I tak nak pakai lah. Dia gigit luar je. Boleh kat sini sabar. Sebab basah kan gigi dia. Dia sama cakap tadi, lap je. Sebab dia gigit luar, dia bukan masuk dalam. Dia pakai kat dalam. So this is Auckland Island. Ini adalah ikonik dia. Ikonik dekat kawasan island ni, iaitu kalau kita tengok kat sana ada pillars tu yang tinggi tu, sebab dia orang ni adalah religion dia in between of Buddhism dengan paganism, shaman kan. So mereka percaya kepada dukun, bomo semua. So tengok orang pergi tengok kat atas tu. So Tasik ni, this is kira highlight Maizara sebab dia datang dengan experience untuk tengok Tasik ni. Tasik beku ni. Kaki saya kita semua pakai krempon. Dia pakai krempon tak licin. Jadi kalau tidak, kalau boleh slide je. Tapi kalau kita tak nak slide tu, kita jangan. Kita pakai krempon saja macam ni. So ini adalah lawatan pertama kita untuk pagi ni. Kita akan ada ice cave pertama lagi. Kita akan masuk dalam ice cave untuk bergambar. Dan kemudian kita akan buat juga bongkahan batu-batu ais biru yang pecah. Jadi itu saja untuk live saya sekarang. Bye bye.